sejahtera. Hai kawan-kawan, saya Nur Damia Dalisha binti Zazalan, wartawan cilik TVPSS SKTKK, melaporkan secara langsung sempena program Jom Baca Bersama 10 minit. Satu inisiatif untuk menyemai budaya membaca dalam kalangan murid. Semua warga sekolah mengambil bahagian dengan penuh semangat, meluangkan masa selama 10 minit untuk membaca pelbagai bahan seperti buku cerita, majalah dan bahan ilmiah. Program ini bukan sahaja menyeronokkan, malah dapat menambah ilmu pengetahuan serta memupuk minat membaca sejak kecil. Sekarang, ayo sama-sama kita saksikan sorotan aktiviti pada hari ini. Awal suruhan ialah membaca, menuntut ilmu disuruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan membaca. Apalah nama andai tanpa ilmu, apalah mahkota permatanya palsu. Tanpa membaca cacatlah minda, tanpa ilmu kemanalah kita. Jika ilmu awal suruhan ialah membaca, menuntut ilmu disuruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan membaca. Apalah nama andai tanpa ilmu, apalah mahkota permatanya palsu. Tanpa membaca cacatlah minda, tanpa ilmu kemanalah kita. Jika ilmu penuh di dada, bila bergaya dengan Alhamdulillah, syabas sertana diucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan aktiviti pada kali ini. Semoga episod hari ini akan memberikan inspirasi dan ilham kepada semua untuk melakukan yang terbaik dalam setiap perkara, terutamanya usaha dan membaca buku setiap hari. Sekian dahulu untuk episod kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam pelbagai episod menarik yang akan datang. Jaga diri semua. Jangan lupa untuk membaca buku dan belajar rajin-rajin. Ya kawan-kawan, saya Nur Sabila binti Nazari melaporkan untuk TVPSS. Jumpa lagi. Bye. #SKTKK Cemerlang. #TVPSS SKTKK. Anda wadah informasi.